Korang yang mana duduk sini mesti tahu sejarah ban pecah ni kan. Untuk kali ni aku datang berkumpulan. Sebelum sampai ke lokasi, kami singgah pergi beli udang hidup dulu. Okeylah, aku sambung balik sejarah tentang ban pecah ni. Lautan luas yang kita tengok sekarang ni, dulu tu sawah padi tau. Senang cerita, amanah untuk jaga harta anak yatim lah. Lepas tu disebabkan sifat tamak tu, dirampasnya harta anak yatim tu. Disebabkan tu lah anak yatim tu terpaksa hidup dalam kesusahan tau. Sebelum anak yatim tu pindah tinggalkan kampung tu, anak yatim tu mohon keadilan daripada Tuhan. Macam yang korang tengok sekarang ni penuh dengan air laut. Sebab tu lah nama tempat ni ban pecah. Okeylah, cukup aku punya cerita tadi tu. Sekarang kita continue untuk mancing pula guys. Untuk lesen yang pertama ni, kawan aku ni dapat 9 dan aku pula dapat 4 ekor ikan gelama. Memang padu lah teknik sabiki ni. Tak lama baru je letak aku dapat ikan ketukar dengan ikan kiki. Lepas tu aku dapat ikan gurut-gurut. Macam-macam spesies ikan ada. Lepas tu kawan aku pula dapat bawal emas dan aku pula dapat lembu guys. Aku pun tak tahu kenapa ikan ni orang panggil lembu, tapi dia boleh berdiri. Sampai tengah hari kami rehat dulu. Orang kata salah satu cara nak tenang, disconnect dengan dunia luar, tengoklah pemandangan laut. Untuk bahagian petang pula, kawan aku ni dapat baby GT guys. Padu lah. Lepas tu aku pula dapat ikan lembu lagi. Kira petang ni memang dapat ikan lembu direct terus guys. Disebabkan udang hidup pun dah habis, kami pun guna udang kopek untuk mancing. Bukan sekali je guys, banyak kali. Kali ni dapat 2 terus ikan lembu. Disebabkan hari pun dah lewat, kami pun packing je nak balik. Untuk hasil kali ni walaupun tak banyak, tapi boleh guys untuk bawa balik goreng-goreng kan. Kawan aku ni masih bersemangat lagi memancing guys. Memang padu lah dia. So ini dia guys, hasil tangkapan untuk hari ni. Boleh juga buat lauk tau. Apa-apa pun terima kasih yang dah follow sampai hujung video. Kalau kau nak follow aku pun boleh. Okeylah, aku pun nak sign out ni. Apa-apa pun salam satu joran. Tak lupa juga terima kasih atas 1K punya follower. Okay, bye.